Hey friends, Faris here. Welcome back. Selamat menyambut Ramadan. Dan first of all, aku nak minta maaf dengan suara aku ni sebab minggu lepas aku demam, sakit tekak, terus hilang suara. So sekarang ni masih lagi dalam recovery mode lah. Anyway, aku banyak dapat request daripada korang untuk aku buat video pasal color grading tutorial. So untuk video kali ni, dia bukan color grading tapi lebih kepada project setting yang betul dalam DaVinci Resolve. Sebab kepada beginners ataupun korang yang baru nak berkenalan, berkecimpung dalam DaVinci Resolve ni, project setting yang betul tu adalah salah satu factors yang penting. Sebab bila korang buat color grade nanti, tak ada isu-isu berbangkit. Contohnya macam bila dah color grade cantik, bila export keluar lain. So kita tak nak macam tu. So kita nak buat project setting tu betul dahulu, then everything will be smooth. So without further ado, let's jump right into it. So first of all, bila korang buka DaVinci Resolve, this pop-up box akan keluar. Korang kena klik dekat Add Project Library kat sini. Ini untuk kita setting kat mana kita nak simpan file-file yang kita edit ataupun kita color grade nanti. So contoh kita bagi nama Faris 2025. Location browse. Kat sini kita tetapkan kat mana location kita nak simpan kita punya library ni. Resolve Library. Ni boleh letak apa-apa je nama. Create. Automatically bila korang dah create tu, dia akan keluar kat sini. Apa-apa new project yang korang create, dia akan save dekat folder yang korang dah locate tadi tu. So, create new project. Color grading tutorial. Okay, bila dah masuk sini, sebelum korang import masuk footage, korang kena buat setting ni dahulu. Pergi ke atas kiri, klik dekat preferences. Especially untuk Mac user, korang kena pergi dekat general, klik dekat box ni, use Mac display color profiles for viewers. Untuk Windows user, tak perlu tick box ni. Lepas tu kita pergi ke sini, paling bawah kanan, project settings. Ini adalah macam project timeline dia. So bila korang create timeline nanti, dia akan terus keluar 4K punya timeline. Tapi kalau korang yang shoot 1080p, korang boleh set 1920. Macam aku suka timeline aku dalam 4K, jadi aku set 4K. Untuk timeline frame rate, korang kena set 25p. This is like standard practice lah untuk kita dekat Malaysia. Kita set 25 frame per second. Kalau korang shoot 50p ke shoot 100p untuk buat slow-mo ke, the timeline is always 25. Bila dah habis kat situ, korang pergi dekat color management. Untuk color science, make sure DaVinci YRGB. Untuk timeline color space, DaVinci White Gamut Intermediate. Output color space ni, untuk Windows user korang kena set Rec 709 Gamma 2.4. Untuk Mac user, korang kena set Rec 709-A. So korang pergi ke bawah ni, tengok 3D lookup table interpolation. Kat sini by default dia set trilinear. So korang tukar kepada tetrahedral. Tetrahedral ni dia punya reaction ataupun karakteristik dia lebih bagus berbanding dengan trilinear. Untuk menyenangkan kerja korang, bila every time korang buka DaVinci Resolve, korang pergi dekat 3 dots ni, korang set current settings as default preset. Klik kat situ, update. So every time korang buka DaVinci Resolve, dia terus set macam ni. So korang tak perlu dah every time nak pergi klik kat sini project setting, lepas tu nak kena set ni, ini. So sekarang the fun part, kita akan import kita punya footage masuk ke sini. So make sure korang dekat edit tab, masukkan korang punya footage dekat area sini, master ni. Kalau macam aku suka tarik the whole project ni masuk ke sini. Untuk create timeline, kita right click, timelines, create new timeline. YouTube tutorial. Kalau korang uncheck box ni, dia akan keluar kat sini, pergi kat format. Ini adalah timeline setting yang kita set tadi, awal-awal tadi tu. By default dia terus set macam tu, dan terus create. Korang boleh tarik dan drag footage masuk ke sini. Untuk color grade, korang pergi dekat tab color kat sini, klik. Bila shoot dalam log file, memang dia punya color dia flat macam ni, dan korang perlu convert dahulu kepada Rec 709. Kita create dulu mungkin 3 node, add serial node. Contoh 3. Klik dekat first node, kita pergi dekat effect, cari color space transform, CST. Drag masuk ke first node ni. Untuk input color space, korang cari S-Gamut 3 sini. Yang ni untuk orang yang shoot pakai S-Log 3, dia akan tahulah kat bawah ni input gamma, set S-Log 3
Lepas tu output color space, yang ni korang kena set tu DaVinci White Gamut yang ni. Dan untuk output gamma korang set tu DaVinci Intermediate. Yang ni aku suka set to none sebab kita tak nak buat setting apa-apa lagi. So kalau korang tengok macam sama je, memang tak ada apa-apa lagi. Sabar, kita perlu pergi ke node yang terakhir, iaitu node nombor 3 ni. Lagi sekali, pergi dekat color space transform ni, drag masuk ke sini, DaVinci White Gamut dengan DaVinci Intermediate. Dan kat bawah ni korang set tu Rec 709. Untuk Mac user korang set tu Rec 709A, ataupun korang sebenarnya boleh set tu Gamma 2.2. Untuk Windows user korang boleh set Gamma 2.4. Kalau korang tengok Mac user nanti ada orang set juga tu Rec 709A. Aku suka set tu Gamma 2.2 lah. So kita dah successfully convert daripada log file kepada Rec 709. Kalau korang tengok tadi flat color profile, dia dah jadi color, dia dah cantik. Kalau sebelum kita convert tadi memang dia flat color profile. Katalah korang nak buat adjustment kepada footage ni, korang boleh create node banyak-banyak di antara dua node yang pertama dan terakhir ni. So boleh create banyak-banyak nodes. First node tadi tu kita letak IDT. IDT stands for Input Device Transform. Lepas tu kita set yang paling last ODT, yang ni Output Device Transform. Katalah first kita nak exposure, yang kedua kita letak balance, yang ketiga saturation lah contohnya. Exposure, katalah kita nak naikkan sikit. Okay, naikkan sikit, bagi ada contrast sikit. Okay, save the highlights. Okay, nak tambah saturation, tambah sikit. Lepas tu balance. Balance ni kita boleh pakai offset, kita tarik sikit-sikit, tengok. Bagi aku dah cantik lah ni. Dah siap. Kepada yang nak apply LUT, korang kena create lagi satu node. Selepas ODT ni, kita letak nama dia LUT. Kita boleh right click kat sini. Korang boleh pergi dekat LUT, Film Looks. Katalah kita ambil yang ni, Kodak 2383-D60. Ui, apa jadi korang? Apa ni teruknya? Jangan terkejut kenapa benda ni berlaku. Sebabnya setting kita salah. Kita kena pergi balik dekat ODT ni. Kita pergi dekat Effects, buka balik. Korang kena set kat sini, cari Cineon Film Lock. Output color space Rec 709, tapi yang ni tukar kepada Cineon Film Lock. Barulah dia cantik keluar, nampak? Ini without LUT. LUT. Okay, so bila ada LUT, of course lah dia punya setting dia lari lah sikit kan. So korang adjust lah balik. Kat sikit. Lepas tu pergi dekat balance. Nice. So that's the easiest way untuk korang apply LUT kepada footage tu. DaVinci Resolve dah ada LUT dia. Cuma LUT dia bagi aku not the best quality. Korang boleh beli LUT yang lagi high quality tapi agak mahal sikit lah. Most of the time aku punya color grading style, aku hanya betulkan the color balance saja. Aku make sure dia ada color separation. Maknanya black is black, white is white. So once korang dapat yang tu, automatically korang punya footage memang nampak cun. Of course aku apply LUT jugalah, Kodak 2383-D60. Kalau korang ada kemusykilan ataupun soalan tentang color grading ataupun pasal video ni, ada yang tak faham ke, korang boleh drop the comment. Aku akan cuba untuk reply komen tu. I will see you guys in the next one.